11 minit pagi. Terus kita bersama pula dalam satu lagi rancangan tajaan ke udara di Johor FM ini. KLS Marketing Sendirian Berhad memperkenalkan kepada saudara produk garam buluh KLS. Produk garam buluh KLS. Kalau dengar macam garang aja, takut pula nanti para pendengar kita nak dengar Cik Maksum ya. Dan kita bersama Cik Maksum selaku perunding pemasaran syarikat KLS Marketing Sendirian Berhad pagi ni. Apa khabar Cik Maksum? Khabar baik. Dan macam mana agaknya dengan keadaan KLS Marketing ni? Adakah memberikan adakah dalam keadaan yang memberangsangkan atau macam mana ni Cik Maksum sekarang ni? Alhamdulillah sambutannya luar biasa baik. Semakin dikenali lah oleh masyarakat di negeri Johor ya. Ya, semakin diterima oleh para masyarakat. Baik, seterusnya Cik Maksum, apakah yang nak diperkatakan pada hari ini? Silakan. Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih pada DJ bertugas pagi ini, Puan Jun. Assalamualaikum dan selamat pagi pada pendengar Johor FM Permata Selatan. Pada pendengar yang sedang memandu, jadilah pemandu yang berhemah dan bertimbang rasalah pada pemandu lain. Pertanyaan Puan Jun tadi adalah merupakan persoalan yang biasa berada di pemikiran ramai orang lah. Jadi yang belum mengetahui fakta produk di antara garam biasa dengan garam buluh sebenarnya masih terlalu ramai orang yang tidak mengetahui macam manakah garam biasa itu diproses. Jadi mungkin boleh diceritakan dengan lebih panjang lebar lagi, adakah ianya betul-betul dia tak dalam buluh sebabkan jadi garam buluh atau macam mana, ataupun garam biasa saja, macam mana ni Cik Maksum? Ya, terlebih dahulu saya ingin menerangkan pada pendengar di luar sana, iaitu bagaimanakah garam biasa diproses. Cara garam biasa diproses adalah disedut air laut tersebut dimasukkan dalam satu tempat yang menyerupai bendang sawah. Garam biasa yang sekarang ini sebenarnya sebahagian besarnya adalah dibuat di Thailand. Kadar pencemaran air laut di sana sebenarnya lebih 2 kali ganda teruknya berbanding negara kita. Oleh kerana suhu di Thailand panas, kalau dibiarkan air laut itu di bendang tadi ia lambat beku. Jadi untuk cepat beku, pengusaha garam tersebut memasukkan bahan pembeku yang biasanya dipanggil soda. Setelah dimasukkan bahan pembeku, maka air laut tersebut cepat beku. Setelah air laut beku, warnanya coklat-coklat gelap. Untuk menampakkan ia menjadi putih, pihak kilang memasukkan bahan pemutih. Kedua-dua bahan itu adalah merupakan bahan kimia. Jadi sebenarnya apabila anda mengambil garam biasa, anda secara langsung mengambil toksin yang tinggi dari air laut yang tercemar dan bahan kimia dari bahan pembeku dan bahan pemutih tadi, yang sebenarnya garam biasalah yang jadi penyebab utama masalah darah tinggi. Kerana setiap pengambilan garam biasa, toksin dan bahan kimia tersebut terlekat sikit demi sikit di dalam pembuluh darah ataupun saluran darah kita, maka lama kelamaan saluran darah akan menjadi sempit. Apabila jantung mengepam, perjalanan darah akan jadi lebih laju dan tinggi, maka terjadilah tekanan darah tinggi. Cuma apa yang saya ingin pesan pada pengidap darah tinggi yang telah menggunakan garam buluh, anda jangan sekali-kali terus pergi cek darah tinggi selepas pengambilan garam buluh ini. Peringkat awal, oleh kerana prosesnya dia menendang ataupun mengeluarkan bahan-bahan asing tadi yang terlekat pada pembuluh darah, tindak balasnya sementara waktu darah tinggi akan naik sedikit. Anda boleh cek tekanan darah tinggi di klinik atau alat yang anda ada kalau ada di rumah selepas 10 hari pengambilan garam buluh KLS. Jadi itu antara penyebabnya masalah darah tinggi adalah oleh kerana masyarakat kita menggunakan garam biasa ya Cik Maksum, dan cara-cara untuk kita mengetahui sama ada kita ni ada darah tinggi ataupun tidak. Dan seterusnya, bagaimana pula proses garam buluh KLS ini dibuat? Ya,
Garam buluh KLS adalah dibuat dari pantai barat Korea kerana di sana keadaan air lautnya belum tercemar dan iklimnya sejuk. Cara prosesnya disedut air laut juga dimasukkan di tempat yang menyerupai bendang sawah tadi. Oleh kerana di pantai barat Korea iklimnya sejuk, bila dibiarkan air laut tersebut, ia cepat beku dengan sendirinya tanpa menggunakan bahan pembeku. Disebabkan air laut di sana belum tercemar, bila air laut tersebut beku menjadi garam warnanya putih bersih secara semula jadi. Kemudian garam laut tersebut dimasukkan dalam batang buluh yang berumur 3 tahun ke atas. Buluh yang berumur 3 tahun ke atas ia mengandungi kadar mineral yang banyak. Selepas itu ditutup dengan tanah liat perang yang digali 10 kaki dalam tanah yang telah dikenal pasti oleh para saintis di sana, di mana ia mengandungi banyak kandungan mineral. Kemudian dimasukkan dalam oven yang diperbuat daripada senyiri batu, kemudian dibakar dengan menggunakan kayu pine. Jam pertama dibakar, ia menghasilkan kepanasan 900 darjah Celsius. Apabila pembakaran menghampiri 8 jam, suhu kepanasan mencecah 1500 darjah Celsius. Bila selesai 8 jam proses pembakaran, 3 bahan tadi jadi rentung. Kemudian dipungut semula bahan-bahan tiga jenis bahan tadi, dan kemudian dimasukkan batang buluh yang baru, ditutup dengan tanah liat yang baru, dan sekali lagi proses pembakaran dilakukan. Jadi proses tersebut diulang kali sebanyak 6 kali bakar. Sebab itu garam buluh KLS dinamakan garam buluh 6 kali bakar. Itu dia proses-prosesnya, dan pastinya proses ini dilakukan ada sebab ya, Cik Maksum ya. Jadi apa sebabnya? Ya, ia adalah menghapuskan toksin dalam garam laut. Maksud saya pembakaran tersebut dilakukan adalah untuk menghapuskan toksin dari garam laut, menghapuskan arsenik dalam batang buluh. Arsenik adalah merupakan getah pokok. Dan pembakaran tersebut juga untuk menghapuskan logam berat pada tanah liat perang tadi. Selain dari itu, proses tersebut untuk menyebatikan mineral-mineral yang ada pada 3 bahan asas tadi, iaitu garam laut, batang buluh dan juga tanah liat perang. Dan menerusi berbualan kita tadi, Cik Maksum ya. Cik Maksum ada menceritakan kepada saya tentang cara proses tersebut ataupun cara proses garam buluh KLS mempunyai kandungan mineral antara 70 hingga 80 jenis mineral, Cik Maksum ya. Dan juga zat galian, dan ia bersifat alkali yang dikatakan mempunyai tahap pH 10.44. Juga terdapat antioksida serta mengandungi bio yang mana membantu melambatkan proses penuaan. Banyak sekali perkara-perkara yang kita tak tahu. Jadi apakah fungsi sebenarnya garam buluh ni, Cik Maksum? Ya, selain keistimewaan yang telah disebut oleh Puan Jun tadi, garam buluh mempunyai 6 fungsi. Yang pertama, menaturalkan asid dalam badan. Yang kedua, menaturalkan bahan kimia dalam badan. Yang ketiga, membuang toksin dalam badan. Yang keempat, membantu menyerap vitamin yang diambil. Kelima, memberi lebih tenaga pada tubuh badan. Dan yang keenam, membantu menyelesaikan masalah kesihatan. Jadi itu tadi sedikit informasi berkaitan dengan produk garam buluh KLS. Pagi ini juga kita akan berkongsi pengalaman bersama dengan seorang pengguna garam buluh. Dan sebelum itu kita berhibur seketika kembali bersama dengan KLS Marketing Sdn Bhd selepas ini.